Jadi kuat. Kekuatan kuat. Saya dapat kekuatan kuat. Saya boleh angkat kereta. Saya boleh angkat banyak berat. Saya boleh angkat kereta. Saya boleh angkat bas. Saya pilih 3. Laju. Kekuatan laju. Kalau berlari laju ni cepat sampai. Kalau pergi luar negeri pun terus sampai ya. Nombor 4. Teleneksi. Angkat cawan lah ni. Angkat cawan. Yang susah lah. Nombor 7 susah lah. Kalau nak dapat kekuatan tu, angkat cawan barang pun susah. Susah lah. Nombor 8. Susah lah. Kawal masa. Saya boleh berhenti masa. Saya boleh berhenti masa. Saya suka ni nombor 5. Saya boleh berhenti masa. Saya jalan-jalan selamatkan orang. Ada kereta, saya pergi berhenti masa. Kita jalan tak perlu tengok kiri kanan. Kalau kita tengok kereta, kita kan boleh berhenti masa. Bila sampai buka masa, kita jadi normal balik masa. Bagus ni. Nombor 2. Ni reading. Apa tu? Baca fikiran lah. Baca fikiran nombor 5 lah. Saya tak perlu tu. 7 lah saya tak perlu. Teleportasi. Kalau teleportasi, ini saya suka ni teleportasi. Nombor 1 ni teleportasi. Bolehlah kalau teleport ni bolehlah pergi terus sampai ya. Nombor 1 ni terus sampai ya. Pergi luar negeri terus sampai ya. Saya suka teleport. Dan cepat lagi. Nombor 1. Ingatan sempurna. Kalau saya boleh ingat semua masa lalu, saya ingat semua, saya ingat. Masa lalu saya boleh ingat. Kalau saya baca buku ni, saya boleh ingat. Nombor 5. Oh, banyak duit. 6. Jadi hilang. 9. Boleh terbang. Nombor 10. Aduh. Semua kekuatan saya ada dah.